Saya setuju siapa yang cakap emas lebih baik berbanding ASB kalau dibandingkan untuk jangka panjang. Kalau kita dah tengok dah dividen ASB secara purata 5%, kalau harga emas secara purata 10%. Jadi jangka panjang tak perlu nak bandingkan emas lebih baik. Kalau untuk jangka pendek, letak je dalam ASB tu dapatlah dividen tahunan 5% tu dan rendah risiko. Jadi yang tengok video saya ni, yang ada matlamat nak berkahwin 2-3 tahun depan, ada anak-anak nak sekolah dah, ready dana bersara, atau apa-apa matlamat kita 2 tahun lagi, tak perlu nak tunggu harga terbaik, mula je hari ni, mula dengan bajet 1 gram sebulan ataupun berapa duit lebihan daripada ASB tu, alihkan. Tinggalkan 3 bulan gaji je. Ini kata pakar kewangan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas ni, merupakan guru saya sendiri, yang mana bermula dengan B40, sekarang ni dah jadi T1, tak bekerja pun ada duit. Jadi waktu terbaik untuk kita beli emas bukanlah waktu harga emas tengah murah, tapi waktu kita dah tahu kesedaran tentang kelebihan emas untuk jangka panjang, mula je, dan sambil-sambil tu kita tambah ilmu tentang emas. Jadi siapa yang berminat boleh pergi dekat profile saya ataupun boleh DM je. Nanti saya akan guide sebaiknya.